sorry. Why you make the dancers so proud, you know? You represent dance so well. Okay, biar Amara cakap. Amara tengah cakap pasal daddy dia. Okay, cerita. Kenapa daddy you tidak ada, mami replace last. Okay, pasal kes Rohingya tu, Daddy tak dapat datang sebab untuk keselamatan Daddy. And walaupun kes tu 2 tahun lepas, tapi kes tu baru dijumpai. Jadi sementara ini mak saya lah ganti jadi manager saya. So bila you ambil food tu lagi senang tak bawa, lagi free when you bawa. So the judges will be like, oh I can feel your energy macam ni. You kena jadi emo for like the Jumaat Sabtu. Jumaat Sabtu you jadi. So you cakap dengan bapak you, Daddy you sakit je I, you sakit kat I je, you sakit kat I je, I kena ada mood. Cakap je macam tu, nanti boleh tu. Alright bro, get here bro. Thank you, love you. Okay, ingat Thank you. Mana banyak? Okay. Sebab saya teringin sebab hari tu saya Amara ku sayang, semoga terus sukses dan tahniah sangat-sangat sebab berjaya sampai ke semi-final. Dan Mama tak sabar untuk you sampai ke puncak kejayaan minggu depan. Dan hopefully terus sihat, terus semangat, sukses terus. Dan Mama sebenarnya tak sangka tau. Sendiri tak sangka di atas kejayaan Amara. Dan Amara seorang yang sangat hebat, bersemangat macam Mami dengan Daddy. Okay, all the best. Korang tahu tak, saya sebenarnya dah buat baju Pak Azad.
Satu set dengan Amara, suit. Saya masa minggu lepas Ira fly pergi Jakarta. Memang khusus buat baju Amara pair dengan baju lady dia. Baju ni tak ada baju ni tak ada, tak wujud langsung. So bila dah sampai KL, you bayangkan macam mana perasaan I bila Pak Azad balik daripada meeting esok, dia kata, "Love, minggu ni you yang kena ganti I." Macam what? I tak ada baju. I buat baju you, takkan I nak pakai baju you dalam ni semi final. Takkanlah I nak pakai lain-lain kan. Amara pakai lain, I pakai lain. Terus call I punya designer yang kat Jakarta tu, nasib baik dia boleh buat satu malam je, alhamdulillah. Sebab kalau kat Indonesia kita dah biasa macam besok macam lusa nak show, macam terkejut tergempak nak buat baju baru. Diorang dah biasa lah macam tu. Jadi alhamdulillah yang jadi masanya adik Pak Azad, papa boy dia, boy. Dia jadi masa dia kena fly pagi, betul, Sabtu semalam baru sampai baju ni. Ni memang baju emergency lah sebenarnya. Okay, alhamdulillah. Kan? Okay. Yang penting apa pun semoga dipermudahkan dan dilancarkan segala urusan, especially Amara Sophia Rose. Semoga setiap ketetapan keburukan tu Allah kembalikan menjadi ketetapan kebaikan. Amin, amin ya Allah. Penting Amara je terus semangat, sukses, terus sukses. Amin. Halo, bersama saya sekali lagi Pabu dalam TTMM Vlog Amara episod ke-9. So hari ni kita dah berada di semi-final, setapak lagi sebelum ke final. This week tema kita traditional fusion. Amara nyanyikan lagu Intan Payung. Okey, mula-mula saya rasa macam tema minggu ni tidak ada masalah sangat kepada Amara sebab kita pernah buat traditional fusion masa angkat, dan lagu yang Amara pilih pun memang lagu Intan Payung yang memang dah sedia fusion. So tak ada masalah sangat. Memang lagu ni Amara nak. Saya terima kasih pada Shasha dan juga Nick sebab dia memberikan visual yang sangat cantik untuk performance Amara minggu ni. Saya cakap nak wayang kulit dan saya nak, dan Kak Ira mahukan tarian kuda kepang, fusion kuda kepang, dan kita cakap je dengan Nick dengan Shasha. So saya memang tak ambil tahu langsung lah pasal koreo sebab memang saya percaya pada Shasha dan juga Nick. Dan lagu kedua dia ialah kolaborasi bersama dengan Aziva dan juga Kim, Team Viral. Lagu Hafizdan tu saya pernah bagi tahu Amara untuk nyanyi lagu tu, dan dia dapat lagu ni untuk collab dengan dua lagi artis dalam Team Viral. Dan berdasarkan training, alhamdulillah memang lagu yang dia sangat selesa. Tapi kita tengok, saya rasa kita punya preparation, walaupun dua lagu, preparation dan juga rehearsal semuanya berjalan dengan lancar. Cuma Abang Azad aja tidak dapat berada dengan kita pada minggu ni, diganti dengan Kak Ira. Dia perlukan rehat sebab dia dah burn out sangat dah. Dia dah penat dah 9 minggu. Dah habis ni pukul 6 pagi, 5 pagi kena bangun untuk Ira pula. Dia burn out. So mungkin ini Allah nak bagi dia rehat sekejap lah. Semoga Abang Azad sihat dan juga boleh bersama dengan kita minggu depan. Okay, enjoy the performance. Ala payung, si Intan Payung, dipandang remeh, setahun jagung. Perlahan dayung, asal sampai ke hujung. Kecil usiamu, besar semangatmu. Teruslah terbang tinggi wahai anak anda, ke sana.
second look. RG. Okay, you okay? Okay lah.